Malam itu, hujan turun seperti dakwat hitam yang tumpah dari langit. Kau duduk sendirian di dalam sebuah bilik yang dipenuhi bayang-bayang. Setiap titisan hujan yang mengetuk cermin tingkap terasa seperti satu tuduhan. Ada rasa dingin yang aneh menjalar di tulang belakangmu. Bukan dingin dari cuaca, tetapi dingin dari sebuah pengkhianatan. Sebuah kesedaran yang pahit bahawa kelemahanmu yang kau serahkan atas nama cinta kini telah menjadi belati di tangan orang lain. Kau fikir ia adalah kebetulan, satu perkataan yang terlepas cakap dalam pertengkaran. Tidak, ini bukan kesilapan. Ini adalah psikologi. Psikologi gelap yang bermain di pentas paling intim dalam hidupmu, perhubungan. Setiap perhubungan adalah medan pertukaran maklumat, bukan sekadar cerita dan ketawa, tetapi data, emosi. Dan dalam pertukaran ini, ada 3 jenis maklumat yang tidak patut kau serahkan. 3 kelemahan yang, jika didedahkan, akan menjadi senjata paling berkesan untuk menentangmu. Dengar baik-baik, kerana apa yang akan aku dedahkan bukan untuk membuatmu takut pada cinta, tetapi untuk mengajarimu cara menari dalam gelap tanpa membiarkan jiwamu dirampas. Kelemahan pertama yang paling bahaya, ketidakselamatan terdalam kamu, your deepest insecurities. Ini bukan sekadar rasa malu tentang parut di badan atau kekurangan wang. Ini adalah bisikan syaitan di dalam kepalamu. Suara yang memberitahumu bahawa kau tidak cukup bagus, tidak cukup bijak, tidak cukup lelaki. Apabila kau mendedahkan ketakutan ini kepada seorang wanita, kau tidak hanya berkongsi kerentanan, kau memberinya peluru. Kau menyerahkan kepadanya manual tentang cara untuk menghancurkanmu dari dalam. Bayangkan seorang lelaki bernama Arif. Dia seorang yang baik, bekerja keras, tetapi sentiasa dihantui oleh rasa takut bahawa dia tidak akan pernah mencapai kejayaan seperti ayahnya. Ini adalah raksasa peribadinya. Pada satu malam yang sunyi, dia menceritakan semua ini kepada kekasihnya, Maya. Dia menangis. Dia membuka peti besi jiwanya, percaya bahawa dia akan menemui pemahaman. Maya memeluknya. Dia berbisik kata-kata manis. "Awak dah cukup hebat untuk saya," katanya. Arif berasa lega. Dia rasa selamat. Dia silap. Beberapa bulan kemudian, dalam satu pertengkaran kecil tentang wang, Maya melepaskan tembakan. "Patutlah awak risau pasal duit," katanya dengan sinis. "Awak takut awak akan gagal macam yang awak selalu cakap, kan? Takkan pernah jadi macam ayah awak." Dunia Arif berhenti berputar. Peluru yang dia berikan kini tertanam di dalam hatinya. Ia bukan lagi sekadar pertengkaran. Ia adalah pembunuhan karakter yang disasarkan dengan tepat. Kebenarannya adalah ketidakselamatanmu adalah butang merah. Apabila seseorang tahu di mana letaknya butang itu, mereka mempunyai kuasa untuk melancarkan serangan nuklear emosi pada bila-bila masa. Lindungi ia, bukan dengan ego, tetapi dengan kebijaksanaan. Faham bahawa tidak semua orang layak untuk melihat peta kelemahanmu, kerana ada yang akan menggunakannya untuk mencari harta karun dan ada yang akan menggunakannya untuk menanam periuk api. Kelemahan kedua yang harus kau simpan seperti permata berdarah, luka masa lalu yang belum sembuh, your unhealed past wounds. Kisah tentang ayah yang meninggalkanmu, pengkhianatan kawan baik, kegagalan pertama yang menghancurkan keyakinanmu. Ini adalah bab-bab paling gelap dalam buku hidupmu. Kau mungkin berkongsi cerita ini dengan harapan untuk dirawat, untuk didengari. Kau mencari simpati. Tetapi dalam psikologi manipulasi, simpati adalah satu bentuk pengumpulan riskan. Setiap luka yang kau tunjukkan menjadi titik tekanan pada peta anatomi emosimu. Seorang manipulator yang bijak tidak akan menekan titik itu serta-merta. Dia akan menunggu. Lihatlah kisah Imran. Dia dibesarkan tanpa ayah dan luka akibat ditinggalkan itu tidak pernah sembuh sepenuhnya. Ia adalah ketakutan terbesarnya, menjadi tidak penting dan mudah dilupakan. Dia berkongsi kesakitan ini dengan Sofia. Sofia nampak begitu memahami. Dia memegang tangan Imran dan berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Janji itu adalah bius sebelum pembedahan. Satu hari,
Imran terlewat membalas mesejnya. Bukan kerana apa-apa, sekadar sibuk dengan kerja. Respon Sofia bukan kemarahan biasa. Ia adalah serangan yang dirancang dengan teliti. Saya faham, tulisnya. Mungkin saya tak cukup penting untuk awak. Senang je kan nak lupakan orang bila awak dah sibuk. Macam sesetengah orang. Bam! Tepat pada sasaran. Dia tidak menuduh Imran curang. Dia tidak memarahi Imran. Dia membuka semula luka lama Imran dengan pisau bedah yang paling tajam. Perkataan. Imran segera meminta maaf, berjanji, merayu. Dia kini dikawal bukan oleh logik, tetapi oleh ketakutannya untuk ditinggalkan sekali lagi. Misi Sofia berjaya. Kawalan telah diwujudkan. Jangan salah faham. Berkongsi kesakitan adalah sebahagian dari keintiman. Tetapi kau mesti memilih arkitek jiwamu dengan sangat berhati-hati. Kerana ada yang akan membantumu membina jambatan dan ada yang akan menggunakan retakan di asasmu untuk meruntuhkan seluruh bangunan. Sekarang, kelemahan ketiga. Yang ini paling licik kerana ia menyamar sebagai kekuatan. Cita-cita dan impian teragung kamu. Your ultimate ambitions and dreams. Apa impianmu? Memulakan perniagaan sendiri? Menulis buku? Mengembara ke seluruh dunia? Impian ini adalah bahan api yang membakar enjin jiwamu. Ia adalah kompasmu. Apabila kau berkongsi impian ini, kau fikir kau sedang mencari seorang penyokong, rakan seperjuangan. Tetapi, apa yang kau lakukan ialah kau menyerahkan impianmu sebagai tebusan. Seorang wanita yang manipulatif faham bahawa dia tidak boleh menghalang impianmu secara terang-terangan. Itu akan nampak kejam. Sebaliknya, dia akan meracuninya secara perlahan-lahan. Ini adalah kisah Daniel. Impiannya adalah untuk berhenti kerja sebagai akuntan dan menjadi seorang pelukis sepenuh masa. Jiwanya dahagakan kanvas dan cat, bukan hamparan Excel. Dia memberitahu teman wanitanya, Lina. Pada mulanya, Lina kelihatan menyokong. Wow, itu sangat berani. Sayang, katanya. Tetapi kemudian, racun itu mula dititiskan. Mula-mula dalam dos yang kecil. Tapi macam mana dengan duit sewa? Awak dah fikir pasal tu? Atau, persaingan dalam dunia seni ni sengit, kan? Ini adalah teknik pembunuhan oleh 1000 kerisauan. Setiap soalan yang praktikal itu adalah satu tusukan kecil pada belon keyakinannya. Dia tidak menyerang impian itu. Dia menyerang keboleh-laksanaan impian itu. Peringkat seterusnya ialah ejekan halus. Daniel menunjukkan lukisannya yang terbaru. Lina akan berkata, cantik, macam hobi yang bagus. Perkataan hobi itu digunakan seperti senjata. Ia merendahkan impiannya menjadi sekadar aktiviti masa lapang. Akhirnya, impian itu dijadikan alat ugutan. Kalau awak berhenti kerja, kita tak boleh beli rumah tu. Kalau awak jadi pelukis, kita kena lupakan percutian kita. Impiannya kini bukan lagi sumber inspirasi, tetapi punca masalah. Daniel tidak pernah berhenti kerja. Kanvasnya kini mengumpul habuk di sudut bilik. Lina telah berjaya. Dia tidak kehilangan Daniel. Dan dia telah menyelamatkan Daniel dari kesilapan besar. Dia adalah wira dan penjahat dalam cerita yang sama. Impianmu adalah suci. Ia adalah bahagian dirimu yang masih percaya pada keajaiban. Apabila kau menyerahkannya kepada orang yang salah, mereka akan menukarnya dengan realiti yang suram. Mereka akan memanggilnya kematangan, tetapi ia adalah pemenjaraan jiwa. Jadi, apa yang perlu kau lakukan? Membina tembok di sekeliling hatimu dan hidup dalam kesunyian? Tidak, itu adalah kehidupan seorang pengecut. Jawapannya bukan pengasingan, tetapi kebijaksanaan. Jawapannya adalah kerentanan yang strategik. Kau adalah sebuah istana. Ada taman luar yang boleh kau kongsikan dengan ramai orang. Ada dewan utama untuk kawan-kawan yang dipercayai. Tetapi ada satu bilik di menara tertinggi. Sanctum Sanctorum. Di dalamnya, kau simpan 3 rahsia ini. Ketidakselamatan terdalammu, luka masa lalumu yang paling parah, dan benih impianmu yang paling berharga. Kau tidak memberikan kunci bilik ini kepada sesiapa pun. Tidak pada tarikh pertama,
bukan pada ulang tahun pertama. Mungkin tidak akan sekali-kali. Seseorang mesti membuktikan bahawa mereka layak bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang konsisten dari semasa ke semasa. Mereka mesti membuktikan bahawa mereka adalah penjaga taman, bukan penakluk istana. Lindungi pusat dirimu, kerana dalam peperangan psikologi yang sunyi ini, benteng terakhirmu bukanlah kekuatan fizikal atau kekayaan. Ia adalah kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang tidak boleh dikongsi.